Okey, inilah grand prize himpunan motor Yamaha TZM. Yang ni yang ditunggu-tunggu ni. Kereta Honda FD. Sponsor oleh One Motomobil. Terbaik. Buat masa ni Mak rasa yang ni lah grand prize yang paling mahal sekali. Terbaik. Jom kita pergi dekat sana. Makanan tak boleh. Tajik. Belakang. Kepala. Okey, dah. Saya ada 10 barang je lagi. 10 harga di pasaran 19. Ya bang, saya tak minta banyak. Okey, alhamdulillah. Percaturan Mat menjadi kali ni. Alhamdulillah. Kalau tahun lepas Mat menang Tour Design tempat ketiga. Kali ni nombor 1 kategori stiker. Alhamdulillah. Alamak, kenapa? Terbaik. Ni dah tu kat sini. Ada rezeki lagi tahun ni. Alhamdulillah. Memang terbaik gila. Ke sini sikit dah boleh. Terbaik. Okey, kita buat penyerahan trofi Best of the Best Yamaha TZM 2025 di perkarangan Himpunan Motor Yamaha TZM. Berikan tepukan kepada pemenang Johan. Dia boleh pada semua Champion. Right. Baik. Guys, tolong. Best of the best. Kita membezakan antara anda semua terbaik di kalangan semua yang ada. Semua motor cantik. Saya pasti di mata anda semua motor cantik. Tiada perbezaan di antara motor-motor. Kita dapat green light, saya akan habiskan lebih kurang 15 minit. Okay. Ini second prize. Jadi saya harap dia menang kepada budak TZM lah sendiri Jadi boleh balik tukar sendiri kan. Pandai-pandai lah punya pas upah pasang semua kita dah sedia kan. Okey, dia bernilai kan. Daripada grup Scuba 2653 Saifuddin angkat tangan kalau ada. Saifuddin 1 2 6. Okey. Don Sa. Terima kasih. Tanya bang, kotak mana kalau bang. Geng Temelur. Alright. Dapat helmet terbaik. Okey. Salah. Okey. Kita ada 1 2 lagi cabutan lagi. Bang, bukan saya tertusuk dia bang. Saya kepada pemenang second prize untuk himpunan Yamaha TZM. Datang naik TZM, mungkin datang naik Panther, mungkin datang naik Saga, saya silap datang naik Alza, mungkin, saya tak tahu. Tapi dia bakal membawa balik itu. Sekiranya dia naik Alza, tinggal Alza, balik dia bawa naik itu. Alza bagi saya. Siapa yang naik TZM buat perkara yang sama. Bibi mantap. Okey, last. Ya, boleh angkat tak? Orang nak cepat ni. Tadi cakap 5 minit. Abang tu korek. Bang. Okey guys, Mancing. boleh tengok. Bang, mancing. Abang Atu akan korek-korek sehingga korang cakap stop. Angkat tengah tak dulu. Abang ni akan korek sehingga korang cakap stop. Boleh? Okey, dalam kiraan 3 abang korek bang. Korek. Saya korek. Korek. Korek lagi. Tiup. Korek tiup. Okey. Cukup. 3 2 1 Okay, berada di tangan saya guys. Berada di tangan saya. Saya nak tolong kunci berbagai jadah ni. Jadah bang. Okey bang, terima kasih banyak bang. Kita ada goodies lain tak? Alah, goodies ada goodies lagi tak? Ada goodies tak? Alamak. Mana kupon?
Kupon ada. Okey. Kita bagi ke abang ni kupon. Okey bang. Terima kasih banyak bang Saya bagi sebanyak mana yang boleh. Pada bang Alright. Okey guys. Saya minta mana kunci? Ni apa ni? Ada apa kan? Okey. Kandangan saya. Saya nak pergi kat Honda. Kunci kereta ni mana? So benar kalau kelakar kena jolok orang tu gila barai. Nak bayar saya RM10,000, RM20,000 ke apa nak tukar? Boleh bayar sekarang. Jaga Kali ni punya event boleh tahan elok sebab hadiah yang ditawarkan untuk grand prize adalah sebuah Honda FD. Honda FD. Mat dah sedikit lega dah tentang apa yang terjadi untuk acara motor show. Tapi kali ni masih lagi ada debaran, masih lagi ada rasa ingin untuk memiliki. Jaga-jaga masuk celah-celah motor orang ni, jaga-jaga. Mari. Berkeriuk orang, tak tahulah dapat sampai dekat ke tidak. Tapi itulah. Tolong jaga motor-motor yang ada supaya tak terbalik. Anda boleh datang ke lapangan kiri dan kanan saya. Kiri dan kanan ni luas. Kiri dan kanan luas. Okey. Dah kita. Hujan, cepat sikit. Kami nak balik naik kereta, hujan. Kita nombor. Kita nampak. Itu dia belanja tu. Okey, kita nak panjang-panjangkan. Kepada anda yang berasal daripada Pahang. Dapat. Faham. Kuantan boleh jadi. Ada orang tahu JKTP ada kan. Kuantan boleh jadi kan. Ada masuk. Nampak. Jangan dulu orang itu. Nombor 1 3 Balik. 1309 Muhammad Qayyum Haikal bin Kali ni LAK TZM Kuantan. Maksudnya dapat grand prize. Okey. Ini nombor 1. Terbaik. Memberikan hadiah. Terbaik lah bang, terbaik. Memang terbaik. Menang pada hari ini. Yang mana hari ini? Bukan main-main. Nanti motor tu bagi ada. Lagi besar menang dia. Ambil gambar tu. Terbaik. Selit. Balik gambar tu. Sekali. Tak layan aku. Mantap. Rezeki. Gan Kuantan. Fokus sini bang. Tak tahu dia kenal. Kau kenal aku ah? Dengan 305 bang, 305 ni. Okey, apa perasaan kau kita menang? Kawan kau jadi buruk.
Lebih baju lagi ya? Dah berikan bukan. Ada. Kita nak banyak lagi kita akan buat. Terbaik. Betul tak kakak abang? Tak apalah, kita geng Kuantan dapat barang sikit pun tak apalah. Tak apalah. Kalau abang tak ada kena kau ni dia. Aku boleh cakap apa? Untuk yang tu alhamdulillah. Tapi untuk yang ni, yang ni subhanallah ni. Yang mahal tu kita tengok ramai. Tapi itulah rezeki. Kuantan. Kakak abang ni mesti geng Kuantan kat ni. Tapi dia pun memang motor problem, alhamdulillah. Memang rezeki. Dia gambar dia kereta. Ada kereta. Motor dia dari bawah. Motor awak ni memang kau kena tengok. Ya. Tapi kena betul dia. Alhamdulillah. Dapat kereta. Jadi mak rasa sampai sini saja video untuk petang ni. Untuk kali ni, untuk hari ni dekat himpunan motor Yamaha DZM. Yang paling best, mak ada cerita yang menarik, mak ada cerita yang indah. Sahabat mak ada cerita indah, rakan-rakan DZM Kuantan ada cerita indah. Geng gabungan komuniti DZM Pahang juga ada cerita-cerita yang indah pada himpunan motor Yamaha DZM. Jadi mak rasa sampai sini saja untuk hari ni. Kalau ada video lain nanti maaf. Assalamualaikum. Ayo. Baik. Tanya TZM. Tanjung TZM Crew. Tapi saya penganjur TZM Valentine ni lah. Okey, Mat bersama dengan penganjur TZM dekat Mancing sekarang ni. Mat nak bagi tahu cerita serang. Kereta ni memang betul-betul orang kata tak ada yang kita selit-selit ke, tak ada. Sebab kita pun kenal ni sahabat Mat yang koyok tadi yang dapat kereta ni adalah sahabat Mat sini. Dia yang datang sini dengan keadaan motor dia dalam tempoh masa sehari, motor memang parah rosak, tapi rezeki dia ni bukan orang kata selit-selit, tak ada kita mengena pun. Penganjur dengan yang menang tadi tak ada. Jadi Mat berterima kasih kerana orang kata ketelusan dan kejujuran penganjur himpunan motor Yamaha DZM 3.0 kali ni 2025. Okey, terbaik. Penganjur Manjung TZM Crew. Manjung DZM Crew. Mat pun dah ada stiker tadi. Alright, gambar kat banner tu atas sekali tu. Baik. Alright. Ya, terima kasih. Tahniah geng Pahang. Daripada mana tu? Kuantan Pahang. DZM Kuantan fans. Be beyond. Ya.